Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan berikut merupakan tugasan EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan berkaitan kesan perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial. Di sini juga saya sertakan biodata saya sendiri, iaitu nama Muhammad Danish Fikri bin Rosli, pelajar PISMP Ogos 2022, Jun 2027, unit Bahasa Melayu dengan angka giliran, nombor kad pengenalan, nombor kad matrik dan nama pensyarah iaitu Encik Rozam Hanif Haji Rasli. Sekarang kita bergerak kepada slide yang pertama, iaitu perubahan sistem pendidikan. Yang pertama, transformasi dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan telah mengalami transformasi untuk memenuhi keperluan abad ke-21. Penekanan ini pada kemahiran kritis, kreativiti dan teknologi menjadikan pelajar lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, iaitu penggunaan teknologi dalam bilik darjah telah merubah cara pelajar belajar. Akses kepada sumber digital membolehkan pelajar yang lebih interaktif dan mendalam, meningkatkan minat dan keterlibatan pelajar. Peranan pendidikan inklusif berusaha untuk memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang memperoleh pendidikan berkualiti. Ini membantu mengurangi jurang sosial dan mempromosikan kesetaraan peluang di dalam masyarakat. Sekarang kita pindah kepada slide seterusnya, iaitu mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status sosial individu atau kelompok dalam sesebuah masyarakat. Ia boleh berlaku secara menaik apabila seseorang meningkat taraf hidupnya atau secara menurun apabila seseorang mengalami kemerosotan dalam kedudukan sosialnya. Mobiliti sosial boleh diukur melalui faktor seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan status ekonomi. Terdapat dua jenis utama mobiliti sosial, iaitu mobiliti sosial integrasi, di mana perubahan status sosial antara generasi, contohnya seorang anak dan keluarga miskin berjaya menjadi profesional dalam taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua ialah mobiliti sosial integrasi, perubahan status sosial individu dalam tempoh hidupnya sendiri. Contohnya, seorang pekerja biasa dinaikkan pangkat kepada pengurus. Kita beralih pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial termasuk pendidikan, sumber ekonomi dan akses terhadap teknologi. Pendidikan yang berkualiti mampu meningkatkan peluang individu untuk mencapai strata sosial yang lebih tinggi. Antara contoh mobiliti sosial di dalam masyarakat termasuk individu dari keluarga miskin yang berjaya melalui pendidikan tinggi dan mengakses pekerjaan berkualiti. Inisiatif pendidikan inklusif juga berperanan dalam memperbaiki keadaan ini. Berikut merupakan hubungan mobiliti sosial dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan memainkan peranan utama dalam mempengaruhi mobiliti sosial kerana yang pertama, pendidikan sebagai alat pemerkasaan ekonomi. Pendidikan membolehkan individu memperoleh kemahiran dan kelayakan akademik yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan tinggi. Yang kedua, pendidikan mengurangkan jurang sosial. Dalam dasar pendidikan inklusif membolehkan akses pembelajaran untuk semua golongan tanpa mengira latar belakang ekonomi. Ini mengurangkan jurang sosial dan memberikan peluang sama rata kepada pelajar miskin untuk berjaya. Yang ketiga, teknologi sebagai pemangkin mobiliti sosial dalam pendidikan. Pembelajaran digital, kelas dalam talian dan sumber pembelajaran terbuka membolehkan lebih ramai individu memperoleh pendidikan berkualiti tanpa batasan geografi atau ekonomi. Dan yang terakhir sekali, jurang digital dan mobiliti sosial. Walaupun teknologi membuka peluang pendidikan, jurang digital boleh menjadi penghalang kepada mobiliti sosial, terutamanya bagi komuniti yang tidak mempunyai akses kepada internet dan peranti teknologi.
Sekarang kita beralih pula kepada teknologi dalam pendidikan. Akses pembelajaran digital memberikan peluang kepada pelajar di kawasan terpencil untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Laporan UNESCO menunjukkan peningkatan pelajar dalam talian mencapai 20% semasa pandemik, menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses pendidikan. Seterusnya, kemahiran teknologi dan keterampilan digital menjadi keperluan asas dalam pendidikan moden. Program pendidikan yang menekankan keterampilan digital seperti coding dan penggunaan alat pembelajaran dalam talian telah membuktikan peningkatan kebolehan pelajar untuk bersaing dalam pasaran kerja global. Peranan teknologi dalam PDP. Kebaikan penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah meningkatkan keberkesanan pembelajaran, iaitu ia membantu guru dalam persiapan pengajaran dengan lebih sistematik, penyampaian ilmu lebih interaktif melalui alat bantu seperti PowerPoint, video dan animasi. Murid lebih mudah memahami konsep yang kompleks melalui visual atau audio yang menarik. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menyeronokkan. Menggalakkan kaedah pengajaran yang pelbagai, bukan hanya ceramah. Meningkatkan keterlibatan murid melalui aktiviti interaktif. Akses kepada maklumat terkini melalui internet memperkayakan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran guru dan murid, iaitu murid dan guru lebih cekap dalam penggunaan teknologi moden seperti komputer dan perisian pendidikan, membantu dalam penyimpanan, pemprosesan dan pengurusan maklumat pembelajaran yang lebih sistematik, meningkatkan daya saing dalam era digital. Yang keempat, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid, membantu murid yang mempunyai tahap pemahaman berbeza dengan penyampaian lebih jelas dan menarik, menggunakan pelbagai media seperti audio, video dan grafik untuk meningkatkan kefahaman, membolehkan murid berinteraksi dengan kandungan pembelajaran secara lebih fleksibel. Seterusnya, kita masuk pula kepada kesan teknologi terhadap pendidikan dan mobiliti sosial, iaitu ia memberikan kesan positif terhadap pendidikan dengan mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar. Pelajar dari keluarga kurang berkemampuan biasanya lebih gigih dalam pelajaran untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, mobiliti sosial membantu meningkatkan tahap akademik kerana pelajar daripada keluarga berada mempunyai akses lebih baik daripada pendidikan tambahan seperti tuition dan bahan pembelajaran berkualiti. Peluang pendidikan juga menjadi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat, di mana golongan berpendapatan rendah boleh mendapatkan beasiswa atau bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kemajuan teknologi turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan akses kepada pendidikan. Platform pembelajaran dalam talian dan kelas maya membolehkan pelajar mengikuti pelajaran tanpa mengira lokasi, sekaligus memberi peluang kepada pelajar luar bandar untuk mendapatkan pendidikan berkualiti setanding dengan pelajar di bandar. Namun, jurang digital menjadi cabaran utama apabila pelajar luar bandar menghadapi kesukaran mengakses teknologi, maklumat dan komunikasi. Berbanding dengan pelajar bandar, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Selain itu, teknologi juga memberi impak besar terhadap kemahiran pelajar. Penguasaan teknologi membolehkan pelajar memperolehi kemahiran dalam penggunaan perisian, analisis data
dan automasi yang terdapat meningkatkan peluang pekerjaan mereka. Namun, pelajar yang tidak mempunyai akses kepada peranti dan internet sukar bersaing dalam dunia pekerjaan moden. Perbezaan penguasaan bahasa turut menjadi cabaran di mana pelajar bandar lebih fasih dalam bahasa Inggeris memberikan mereka kelebihan dalam komunikasi dan pasaran kerja. Jurang sosial juga dapat dilihat dalam aspek nilai dan sikap di mana pelajar dari keluarga kurang berada terlibat dalam kerja-kerja fizikal kerana mereka tidak biasa dengan tugas harian seperti membersihkan kawasan sekolah. Oleh itu, penyelesaian perlu diambil dengan memperluaskan kemudahan teknologi kepada semua pelajar bagi mengurangkan jurang digital dan ketidakseimbangan peluang pendidikan. Peluang pendidikan yang inklusif dengan sokongan teknologi akan memastikan pelajar tanpa mengira latar belakang sosial mendapat akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Seterusnya, jurang digital dalam pendidikan menyekat akses pelajar kepada sumber pendidikan. Di negara berkembang, kurang daripada 10% rumah mempunyai akses internet menyebabkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan dan mempercepatkan ketidaksamaan sosial. Berikut adalah carian atau kajian yang telah saya cari, iaitu kajian kes Finland, pendidikan digital untuk semua. Bagaimana Finland mengurangkan jurang sosial melalui teknologi? Finland dikenali sebagai antara negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia dan menggunakan pendidikan digital secara meluas untuk memastikan kesaksamaan akses kepada ilmu. Strategi utama mereka ialah semua pelajar tanpa mengira latar belakang ekonomi diberikan peranti digital percuma. Internet disediakan secara percuma di sekolah-sekolah bagi memastikan pelajar dapat mengakses sumber pembelajaran dalam talian. Kurikulum berasaskan teknologi diperkenalkan, termasuk pembelajaran pengekodan dan kecerdasan buatan, iaitu AI. Hasilnya, tahap celik digital pelajar Finland adalah antara tertinggi di dunia. Jurang pendidikan antara pelajar bandar dan luar bandar semakin berkurang kerana akses teknologi yang sama rata. Seterusnya, kajian kes yang kedua iaitu India. Inisiatif Digital India dalam pendidikan. Bagaimana pula India menggunakan teknologi untuk pendidikan inklusif? Program Digital India dilancarkan untuk meningkatkan akses kepada teknologi di seluruh negara, termasuk dalam sektor pendidikan. Inisiatif utama yang dilakukan oleh India ialah pelaksanaan e-learning platform seperti Diksha yang menyediakan sumber pembelajaran dalam talian secara percuma. Pembangunan kelas pintar di sekolah kerajaan juga memastikan pelajar luar bandar mendapat akses kepada bahan pembelajaran berkualiti. Radio pendidikan dan TV pendidikan diperkenalkan bagi kawasan yang mempunyai masalah akses internet. Pada hasilnya, pada tahun 2022, lebih 250 juta pelajar India telah menggunakan platform pembelajaran digital. Kadar keciciran sekolah menurun sebanyak 10% dalam tempoh 5 tahun akibat peningkatan akses kepada pembelajaran digital. Kemudian kita masuk pula kepada kesimpulan dan cadangan. Implikasi terhadap kebijaksanaan pendidikan. Perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan memerlukan kebijakan yang responsif terhadap kemajuan teknologi. Kebijaksanaan pendidikan harus memastikan akses yang sama kepada teknologi melalui inisiatif seperti penyediaan infrastruktur digital di kawasan luar bandar.
Antara langkah-langkah untuk mengurangi jurang sosial. Untuk mengurangi jurang sosial, perlu ada program pendidikan yang mensasarkan populasi terpinggir. Contohnya, program pembelajaran berasaskan masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk menjangkau mereka yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan tradisional. Dan juga mewujudkan pendidikan berkualiti melalui teknologi dapat menawarkan pelbagai alat dan platform untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Integrasi sumber digital dalam proses pengajaran memberikan pelajar akses kepada maklumat yang lebih luas dan pelbagai kaedah pembelajaran. Sekian, terima kasih.